salah, maka hendaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maknanya kalau kita tahu kita ni dosa, kita tak nak bertaubat kepada Allah, maka tak ada rahmat. Tak ada rahmat. Tahu dosa, tahu benda tu salah, ataupun kita ditegur bahawa benda tu salah, benda tu dosa, tapi kita degil juga, berhati juga, maka kita sebenarnya sentiasa meletakkan diri kita dalam kemurkaan Allah. Sentiasa meletakkan diri kita dalam kemurkaan Allah. Jika kekal macam tu, sampai kita mati, maka kita sentiasa mencari pahala dari Allah. Bila masuk ke kubur ni, sebab itulah maknanya bila keangkuhan, ketakburan, kesombongan menguasai manusia, maka kalau disebutkan kebenaran pun dia tak mungkin. Dia tak mungkin. Lebih teruk lagi, kalau dia buat salah pun dia tak nak masuk salah. Dia salah dengan orang, kan? Dia buat dosa dengan orang, tapi dia tak nak mengaku. Maka itu pun dikira mana berat tu. Sebab tu kita dalam perkara berkenaan dengan ilmu ketuhanan ni tadi, hak keempat yang disebut tadi, hendaklah bertaubat daripada kesalahan dosa-dosa. Kemudian yang kedua iaitu ilmu. Ilmu. Yang dikenaki ilmu itu ilmu syariat yang memainkan peranan dalam usaha membaiki zahir. Jika seseorang itu tidak tahu cara membaiki zahir, sudah tentu pula ia tidak tahu cara membaiki batin. Maknanya kalau syariat dia tidak betul, maka batinnya pun rosak. Taharah tak betul, ambil semayang tak betul, hukum Allah Ta'ala ragu-ragu, jadi hukum Allah Ta'ala ragu-ragu. Jadi wudhu kata ini politik ni, wudhu tak boleh ni, wudhu tak boleh ni, wudhu Quran sebut. Quran sebut maknanya perintah Allah. Jadi maknanya kita tak boleh kata wudhu tu ni politik ni, tak boleh. Benda hak Allah Ta'ala, benda hak Allah Ta'ala, kita tak pun. Ini hukum Allah. Paling tidak kita kata, pada hukum Allah Ta'ala ni, curi ni, perkataan ni, tak boleh. Mana takut? Dia ni 3 hari turun, tak semai tak. Tak boleh. Kita ikut Islam, dan pula. Jadi kita tak perlu berelak dari tak disebut ni, tak disebut politik, tak boleh. Kita sebut. Habis itu orang belajar dekat Syarifah Raudiah, belajar dekat Ustaz Muhammad tu belajar, baru dan tak belajar. Kita tanya budak-budak orang menengah, Ustaz Muhammad, Syarifah Raudiah. Dia ambil subjek apa? Syariah Islam. Ada tak belajar itu? Ada. Oh tak belajar itu. Kita tak pernah sebut. Orang kerajaan ni pun, orang kerajaan pun ada terima. Saya tahu lah. Saya tahu sebab saya dulu pun pernah ambil pelajaran cara yang Islam. Saya tahu. Kalau subjek itu timbul itu. Kalau kita kahwin mana lah. Sebab duduk tu dah. Ya, biasa lagi. Mau kerti dulu. Dia jawab, itu mau tahu. Tak jawab. Ini kita mengajar, kita kena sebut dulu. Tak jawab. Kita mengajar kat masjid pun, mengajar kat rumah tu. Mengajar kat rumah pun, tak tahu dan buat tahu. Kita tak ikut aktiviti. Tak jawab. Alhamdulillah, mengajar orang ni, boleh tiga boleh, kalau dulu dia sebut. Dan tak, dia orang tak ada lagi. Tak pun. Jadi tidak, saya lapik segala apa. Kalau